Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini rentetan daripada kita dah habis dah bab 4, kita akan masuk bab 5 berkenaan dengan latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, sebelum tu, okay, tengok dulu gambar ni. Apa yang anak-anak nampak daripada gambar ni dengan tajuk atau subtopik yang kita dah belajar dah sebelum ni? Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Melayu Union. Okey, Zafwan. Apa yang tersirat dalam gambar ni? Pegang. Bangunlah. Reaksi penduduk Melayu tentang Malayan Union. Okey, Dapat bekerjasama. Okey, reaksi penduduk Tanah Melayu dengan Malayan dengan Melayu Union. Kerjasama antara siapa dengan siapa? Antara penduduk kampung tu dengan raja-raja. Okey, penduduk Tanah Melayu atau orang Melayu dengan Raja-raja. raja-raja Melayu. Okey. Apa kesannya bila terdapat penentangan? Ada bantahan. Okey, ada bantahan. Berjaya ke tak berjaya? Berjaya. Apa bukti berjaya? Macam bantahan wanita, ada tokoh wanita seperti Halimah Tun Abdul Majid. Alright. Apa lagi bukti berjaya? Thank you, Zafwan. Apa lagi bukti berjaya? Alia. Selain ada bantahan wanita, menunjukkan kata wanita pun ada power. Apa lagi? Apa bukti dia kata berjaya? Cuba Alia. Apa jawapan? Nak menunjukkan kata berjayanya penentangan. Kita tak merdeka lagi, nak betul. Apa dia? Apa dia? Okay, thank you Alia. Rahim. Satu jawapan yang teacher nak dengar. Menghantar surat bantahan ke London. Itu tindakan. Okay, thank you anak-anak. Sebenarnya kejayaan kita tu apa dia? Adanya penubuhan. Ya, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu yang kita nak belajar hari ini ni. Okay, tu berjaya dia. Pasal apa? Selain daripada dapat sokongan Raja-Raja Melayu, dapat juga sokongan daripada pegawai British. Okey. Adakah yang tak bawa buku teks? Okey. Tengok kat depan. Okey, kita pergi ke latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Adanya Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni dia menggantikan Melayu Union 1946. Ada satu jawatan kuasa kerja yang telah pun dibentuk untuk merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Dan ada juga golongan yang cadangkan perlembagaan alternatif yang kita namakan Perlembagaan Rakyat. Okey. Kalau tengok latar belakang, kalau soalan SPM tanya, latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Anak-anak boleh sentuh tentang yang pertama, adanya jawatan kuasa kerja. Untuk apa jawatan kuasa kerja tu? Merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.
Bila adanya penubuhan jawatan kuasa kerja? 25 Julai 1946. Okey, ingat balik tak kaedah 5W1H? Apa dia 5W1H tu kalau nak ingat? What? Ramainya sampai tak tahu. Okey Farid. Bagi jelas. Why? Why? Who? Who? When? When? Where? Where? How? How? 5W1H. Okey, thank you Farid. Alright anak-anak. Tengok bila penubuhan jawatan kuasa kerja. When? Bila? 25 Julai 1946. What? Apa matlamat? Okay, who? Siapa? Terdiri daripada siapa? Okay. Kat sini kita tengok AJK dia siapa? Ada wakil Raja-Raja Melayu, ada wakil UMNO dan juga pegawai kanan British. Okay. Dalam periksa juga. Saya sentuh sekali nah. Dalam periksa anak-anak, kalau kata soalan struktur, biasanya soalan struktur untuk namakan tokoh, kamu ingat dua lah. Okey, dua. Tapi kalau soalan dia bagi pecahan, contoh dia suruh kamu nyatakan wakil UMNO siapa, wakil kerajaan British siapa, kamu memang kena ingat paling tidak pun dua. Okey, tengok yang pertama. Wakil UMNO. Yang pertama, Dato' An Jaafar. Yang kedua, boleh ingat ke panjang-panjang tu? Haji Megat Yunus. Kalau wakil kerajaan British? Eja salah. Salah nah. Tapi kalau eja salah, pemeriksa baca sebutan tu betul, dapatlah markah. Tapi janganlah menyimpang jauh sangat. Okay, A.T. Newport, K.K. O'Connor, W.D. Goldsell, A. Williams, D.C. Waterston. Okay, ingatlah dua. Yang kamu mudah nak ingat. Kalau wakil Raja-Raja Melayu? Senang, panjang. Okey. Datuk Hamzah Abdullah, Datuk Nik Ahmad Kamil Mahmud. Walaupun panjang tapi tokoh ni akan ada lagi yang kamu akan jumpa lagi dalam subtopik yang seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok pula apa cadangan jawatan kuasa kerja. Cadangan jawatan kuasa kerja dia ada 5. Yang pertama, kalau anak-anak tengok, cuba tengok perkataan menyatukan, memulihkan, menjaga, menubuhkan, mengenakan. Semua tu kita panggil kata apa? Kata kunci. Kita panggil kata apa? Kata kerja. Untuk mudah kamu ingat. Bukan kata kunci nak kuncikan lah. Okey. Menyatukan. Menyatukan apa? Menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan 2 buah negeri-negeri selat. Apa negeri selat tersebut? Apa dia? Sat. Siapa? Siapa pula? Boleh apa? Apa negeri selat tersebut? Anis? Zafwan? Okay, thank you Zafwan. Ada Singapura, ada Pulau Pinang dengan Melaka. Asalnya 3, kemudian jadi 2. Ya. Kenapa tinggal 2? Sebab Siapa yang tak ada? Singapura. Kenapa Singapura diasingkan?
Sebab Ingat balik tak? Menengah rendah pun belajar juga. Negeri-negeri Selat. Singapura diasingkan kerana apa? Thank you Zafan. Okey Rahim. Tanah. Sebagai tanah Letak kat jajahan mulut, letak kat British. mulut. Singapura kekal sebagai tanah jajahan British. No? Tak tepat? Kenapa? Kenapa? Kepentingan dia kepada British dari sudut apa? Pangkalan? Pangkalan ketenteraan. Ya, pangkalan tentera. Thank you Rahim. Ingat daripada 3 iaitu ada Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Kemudian tinggal 2 sahaja. Kalau orang tanya pasal apa Singapura diasingkan? Kepentingan dia kepada British sebagai? Ya. Memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Kenapa dalam ni anak nak tengok ada statement, ada pernyataan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain? Sebab apa? Siapa nak cuba? Okey, Ayuni. Kenapa? Singapura pula. Kenapa kedudukan istimewa? Sebab British abaikan kedudukan keistimewaan orang Melayu dengan kaum lain. Kuat sikit. Sebab British abaikan kedudukan keistimewaan orang Melayu dengan kaum lain. Okay, thank you Ayuni. Betul, tetapi tak tepat lah. Apa yang tepat pasal apa? Cuba flashback balik tengok Melayu Union. Kedudukan Raja-Raja Melayu terancam, betul tak? Sebab tu kita tak sokong pun Melayu Union. Kemudian, bila adanya Persekutuan Tanah Melayu 1948, kita nak pulih kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu, termasuklah kita nak jaga kedudukan istimewa orang Melayu. Kalau kita setuju dengan MU, orang Melayu berada di mana? Masih lagi berada di kampung, masih lagi mundur dari sudut ekonomi dan pendidikan. So, masa inilah cadangan Jawatan Kuasa Kerja nak jaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Seterusnya, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri, mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Kenapa ada syarat kewarganegaraan yang ketat? Siapa ingat balik yang kita belajar masa Melayu Union? Okey, Farid. Kuat Farid. Untuk memastikan bilangan orang bukan Melayu tidak melebihi bilangan orang Melayu di negara ini. Okey, betul. Tu satu. Lagi? Ada lagi tak? Alif? Cuba Alif. Thank you Farid. Kenapa syarat kewarganegaraan tu diperketatkan? Masa MU atau masa Melayu Union? Ingat balik tak kewarganegaraan semasa MU secara jus soli.
Maksudnya apa? Siapa yang lahir dekat tanah Melayu akan jadi rakyat tanah Melayu. Tak kira lah dia tu bangsa apa. Okay? Alright. Seterusnya, anak-anak tengok pula gerakan nasionalis Melayu radikal. Apa yang dimaksudkan dengan radikal? Siapa pernah dengar perkataan radikal? Apa maksud dia, Nabila? What is it mean by radical? Radikal bermaksud agresif. Agresif. Kasar. Orang Kedah panggil kan? Okay, thank you Nabila. Secara radikal ni dia tak ada dah lemah lembut. Okay. Kenapa mereka bertindak radikal? Cuba kita tengok. Yang pertama, golongan nasionalis Melayu yang radikal ni membidas kerajaan British sebab apa? Yang pertama, menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO. Yang kedua, mengetepikan PKMM daripada Jawatan Kuasa Kerja. So, golongan ni lah mereka bergabung, mereka bentuk Putera. Okey. Siapa yang membentuk Putera? Yang pertama ada PKMM yang dipengerusikan oleh tengok gambar tu. Handsome tak? Handsome. Ada siapa lagi? Ada apa lagi? Ada API, Angkatan Pemuda Insaf. Diterajui oleh, kemudian ada GERAM, Gerakan Angkatan Muda. Diketuai oleh, ada Hizbul Muslimin. Diketuai oleh Abu Bakar Al-Bakir. Ada Batas. Ada Angkatan Wanita Sedar. Tu dia, peranan wanita. Okey? Macam mana nak ingat? Macam mana nak ingat? Okey. Ada tak? Siapa nak cuba buat akronim? Bila geram? Bila geram tu keluar api. Terbakar apa? Awaslah terbakar batas. Boleh? Ingat siapa? Ingat api? Ingat geram? Awas? Batas? Last sekali? PKMM. Okey, kemudian kita tengok pula gabungan Putera AMCJA. Jangan keliru nah, kalau Putera tu golongan radikal. Golongan yang berhaluan kiri, yang tak setuju. Ada sebab dia yang tak setuju. Ada 2 sebab. Okey? Okey, kemudian bergabung pula dengan AMCJA. All Malaya Council of Joint Action. Golongan yang bukan Melayu ni, dia pertubuhkan AMCJA. Yang dipengerusikan oleh siapa? Tan Cheng Lock. Mereka ni anggap British ni tidak tunduk kepada tuntutan UMNO. Tu satu. Yang kedua, kata jawatan kuasa kerja ni tidak demokratik. Okey. AMCJA ni terdiri daripada siapa?
daripada PMFTU, MDU, MIC. Double M, satu P. MIC, MDU, PMFTU. Pan Malayan Federation of Trade Union, Malayan Democratic Union, Malayan Indian Congress. AMCJA ni dia menolak perjanjian persekutuan. Dia bantah sebab apa? Sebab tidak ada wakil bukan Melayu. Selain daripada dia kata tak demokratik, tak kukuhkan, nak kukuhkan British dan juga bersifat perkauman. Okay, mereka ni menentang secara terbuka. Okay, tengok pula sumbangan nasionalis Melayu radikal. Tadi anak-anak dah tengok dah. Mereka ni tak setuju, mereka bidas British sebab buat rundingan ni secara tertutup dengan UMNO saja. Mengetepikan PKMM, kemudian secara tak langsung mereka tubuhkan Putra. Ada berapa tadi? Cuba ingat balik. Kemudian bergabung pula dengan AMCJA. AMCJA ni golongan bukan Melayu. Ada MIC, ada MDU. Okey. Okay, apa sumbangan nasionalis Melayu radikal? Okey, siapa nak tolong? Sumbangan. Kuat. Sumbangan nasionalisme Melayu radikal berjuang membebaskan tanah air daripada penjajah, berusaha menyatukan seluruh tanah Melayu, enggan berkompromi dengan penjajah, memperjuangkan hak semua kaum, memberi penekanan kepada kebebasan hak bersuara dan berhimpun, memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Okey, thank you. Yang pertama, golongan ni mereka laungkan perjuangan untuk merdeka. Mereka ada matlamat. Nak buat apa? Nak bebaskan tanah air daripada penjajahan. Nak satukan seluruh tanah Melayu. Dan enggan berkompromi dengan penjajah untuk capai merdeka. Maknanya golongan ni dia ada matlamat. Nak bebaskan tanah air juga. Tapi mungkin cara. Okey? Seterusnya, kita tengok. Memperjuangkan hak semua kaum. Mereka bagi penekanan kepada kebebasan hak bersuara, berhimpun dan menerbitkan akhbar. Contoh, Ahmad Bostamam. Daripada mana ni Ahmad Bostamam? Angkatan Pemuda Insaf atau API. Dia terbitkan akhbar Suara Rakyat sebagai wadah membuka minda rakyat. Ada fahaman kebangsaan yang diperjuangkan ni mudah diterima. Dia tubuhkan cawangan dia di seluruh negeri Perak dan Selangor dan juga Pahang. Okey, perjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan, berjuang berdasarkan prinsip dan falsafah. Para pejuang golongan radikal ni, mereka ni bukan setakat jadi tokoh setempat, tapi melangkaui jarak sempadan dan kenegerian. Sampailah digelar tokoh politik nasional. Okey. Seterusnya anak-anak. Okey.
Cadangan Putera AMCJA. Bila mereka ni menentang rangka Perjanjian Persekutuan 1948, tak setuju dengan perwakilan jawatan kuasa kerja yang hanya diwakili oleh UMNO, Raja-Raja Melayu dan British. Cadangkan pula Perlembagaan Rakyat ni sebagai satu alternatif. Apa cadangan Putera? Apa cadangan AMCJA? Okey, cadangan Putera yang pertama, dari segi kedudukan bahasa Melayu, pertahanan dan hal ehwal luar, syarat kewarganegaraan tanah Melayu, bendera dan lagu kebangsaan. Cadangan AMCJA pula, ya, nak satukan tanah Melayu dengan Singapura, nak bentuk sebuah kerajaan pusat yang kuat, Raja-Raja Melayu ni sebagai raja berperlembagaan, nak majukan politik dan ekonomi orang Melayu. Seterusnya, okey, dalam banyak-banyak ni ada persamaan tak dengan cadangan Putera dengan AMCJA? Yang sama tu hanya kat mana? Dari segi logiknya, pasal apa setuju dengan syarat kewarganegaraan? Ilmu sedia ada. Apa dia? Kenapa? 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 Cuba tengok tadi ni, AMCJA ni siapa? Golongan bukan Melayu. Kait baliklah. Kait balik dengan MU. Masih lagi nakkan apa? Nak mudah untuk dapat kewarganegaraan. Okey? Alright. Okey. Last sekali. Cadangan Putera AMCJA ni digabung bentuk Perlembagaan Rakyat. Okey. Tengok satu persatu Perlembagaan Rakyat. Apa dia yang pertama? Tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Ada penubuhan Dewan Perundangan Pusat dan Majlis-Majlis Negeri. Kemudian ada kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang anggap tanah Melayu ni tempat tinggal tetap dan kena bagi kesetiaan tanpa berbelah bahagi. Tengok yang keempat. Raja-Raja Melayu ni sebagai raja berperlembagaan. Bertanggungjawab kepada rakyat, terima nasihat melalui majlis mesyuarat. Yang kelima, hal ehwal agama Islam, adat istiadat Melayu sepenuhnya diketuai oleh orang Melayu. Kemudian ada perhatian khas dalam kemajuan politik dan ekonomi. Yang ketujuh, ada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal. Anak-anak tengok bahasa daripada dulu lagi. Okey, bahasa Melayu. Okey, hal ehwal luar negeri dan pertahanan menjadi tanggungjawab bersama Kerajaan Tanah Melayu dan Kerajaan British. Kewarganegaraan Melaya dinamakan Melayu dan juga warna merah putih masuk sebagai latar belakang bendera kebangsaan. So, cuba anak-anak tengok, mereka dah bagi draft ni, British setuju ke tak?
British tak setuju. Dia tolak Perlembagaan Rakyat tetapi terima perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang digubal oleh Jawatan Kuasa Kerja. Dia anjurkan apa bila dah British tak setuju? Dia buat apa? Putera AMCJA ni? Hartal. Apa maksud hartal? Anak-anak tengok dekat sudut info. Tindakan tutup kedai. Berhentikan semua kegiatan ekonomi. Protes tanpa keganasan. Dengan cara tutup semua premis. Contoh, kilang, kedai, sekolah, pejabat dan ladang. Okey? Okey, sekarang anak-anak teacher nak minta masuk dalam kumpulan. Okey, boleh bergerak anak-anak. Kalau tak faham boleh tanya. 2 ke 3 ni? You all kena guna ni nah. Sebab you all nak jawab soalan ni. Okay, baik. Cukup tak? Ya. Baru nak habang antisat. Okay. 1 ke 2? Okay. You all guna yang ni. Yang guna ni. Soalan kebat. Hari teacher bagi soalan. Okay. Okay. Sat, dengar dulu teacher abang. Teacher ada edarkan kertas lukisan. Dan dua kumpulan yang berbeza tu dapat A4 bergaris. Itu untuk soalan kebat. Okay. Dalam masa 15 minit, cuba siapkan nota iting anak-anak tu. Okay. Teacher akan bantu dua kumpulan lagi untuk jawab soalan kebat. Nanti mereka akan bentang untuk berkongsi dengan anak-anak yang lain. Okay, boleh? Alright. Soalan kumpulan Farid dia akan berbeza dengan soalan kumpulan Anis. Tak sama. Soalan dia, okay, Farid salin soalan. Nanti Farid cuba kat depan lah. Okay, soalan yang pertama Farid. Jelaskan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara kita. Jelaskan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara kita. Okey, soalan Hanis, kumpulan Hanis. Huraikan kepentingan semangat wajak. Okey. Boleh?
Ingat balik dari segi cara nak jawab. Ada fakta, ada huraian berlapis, ada contoh, ada inference. Cuba jawab 8 markah. Kalau kamu cuba 8 markah, kalau main soalan struktur pun kamu boleh jawab. Okay? Nak markah dekat depan. Kalau pen color-color tak ada. Hampa adakah pen color-color? Markah dekat depan. Tu, ambil kat depan. Okey, macam saya terang tadi dekat kumpulan Farid, cara nak jawab macam mana? Ada fakta, ada huraian berlapis, ada contoh, ada inference. Tapi kalau tak ada semua tu, tak apa. Tak jawab dah. Yang kena apa? Fakta. Fakta, huraian, contoh kau dapat 3 markah saja. Kalau fakta, huraian, lanjut ke berlapis ke, contoh, inference, kamu dah dapat 5 markah dah. Sebelum mula, kena ambil kehendak soalan. Okay, cuba. Bagi dapat 8 markah. 8 markah. Senang je kalau kamu boleh menghurai. Macam mana daripada fakta nak pergi ke huraian? Guna balik 5W1H. What? Apa? Bagi fakta dulu. What? Why? Who pelik kan? Siapa? Tak ada lah. Apa dia rakyat? Tahulah, tapi tentang apa? Fakta dulu. Fakta tak ada, tiba-tiba siapa? Rakyat. Mana boleh? Tengok soalan tadi apa dia? Apa pentingnya? Tu kata kena faham dulu kehendak soalan. Dia macam semangat patriotik lah. Kenapa perlu ada? Apa pentingnya semangat patriotik? Dia cuma ubah saja wajah. Sama lah. So, dia kena bagi benda yang positif. Untuk siapa? Untuk negara, untuk bangsa. Cuba. Lawa tulisan mereka. Dia pada pen color-color. Tu dia. Apa beli kat mana apa? Saya pun tak mahu abang. Hari teacher pergi beli. Kat Eko tak apa. Seorang garis, seorang tulis, bagus sungguh. Kerjasama sungguh hampa. Kumpulan sana bolehkah? Pika, ya. Kenapa Tun? Mata ni. Bagi kat kumpulan Syafiqah tu. Ni. Abang ni. Lepas tu boleh lah. Buat dah, boleh lah. Buat dah ni. Kalau nak ambil boleh. Buat dari tepi tu. Apa maksud hafal? Cantiknya tulisan. Pika, boleh ke? Boleh.
Kalau nak ada extra 2 lagi kertas lukisan. Ha? Nak satu lagi? Hak mana? Super. Ni. Ha? Yang ni. Lah. Yang ni. Nak besar lagi? Boleh? Ambil. Kenal pasti yang mana fakta, yang mana huraian berlapis. Boleh nota kamu? Apa itu? Kotak apa tu? Tengok. Boleh tak kotak pun tak apa. Boleh nak buat kotak pun boleh. Kalau tak kotak, buh nama pertubuhan, buh nama pemimpin. Dah. Nak buat kotak, buat je lah. Tak ada masalah. Cukup ke? Satu lautah tu. Apa dia? Ngaji sungguh. Kalau tak dapat A saja. Ujung tu senyap, sunyi sepi pun. Okey. No, kumpulan poh no. Pens macam-macam color dah. Hampa apa hebat. Kenapa Ain? Kenapa? Kalau nak buat nota writing, kena guna color yang terang. Warna yang menarik perhatian. Jangan duk warna kelabu-kelabu tu. Dapat tak? Boleh tak? Mari tengok. Tu? Semangat baja dalam perjuangan ialah dapat mengukur kepada antara kaum supaya keharmonian masyarakat dapat dikendalikan demi mempertahankan kedaulatan negara. Kita sampai berakhir aja. Ni pen merah. Tak nak pen merah. Sorry. Kami ambil hak yang dekat. Okey. Memang dah kamu ambil kehendak soalan. Okey, bagus. Ini kita panggil kehendak soalan. Okey, ini fakta. Kehendak soalan dia.
perjuangan mempertahankan kedaulatan negara. Anak-anak boleh tengok tak dari sudut politik, ekonomi, sosial. Bila anak-anak bersemangat wajar, apa yang akan bagi kesan, apa pentingnya kepada negara? Ada pun nota, semua tak mau guna. Habis tu, okey. Ambil tu kena bagi relevan dengan soalan lah. Janganlah pakai hentam ambil je. Hilang markah. Semangat wajar dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan. Buat apa? Buat apa? Apa yang sesuai? Tak sesuai. Apa yang sesuai? Apa kata kerja dia? Paling tidak ada kata kerja supaya kamu. Yes, mengekalkan. It's the best way untuk kamu jawab Pak Isa. Kena cakap bahasa Melayu lah. Okey. Dia cakap, cikgu cakap bahasa Melayu. Okey. Kalau politik, apa dia? Politik dan pentadbiran, apa dia? Bila kamu ada semangat wajar, tengok dah ada nota. Okey, boleh. Bila ada semangat wajar, kamu sayang nak negara? Nak jadikan negara tu apa? Maju, aman, semua kat sosial. Maju, aman, sejahtera. Okay. Ekonomi? Menjadikan atau mengukuhkan ekonomi negara. Tu kata kerja dia. Meningkatkan pun boleh. Melicinkan pun boleh. Ampun ni kan boleh teacher bagi satu. Semua. Ni semua sinonim ni. Satu je. Kalau kamu bagi semua 3 ni dalam paksa, 1 je dapat. Walaupun dia bersama itu, nenek bersama. Dia akan jadi ulang. Tu yang ada U tu. Lepas tu nanti dapatlah apa? Ombak. Ombak rindu tu. Gitu. Dah, jawab. Salah dah satu, tak tepat. Hilang markah. Cuba. Ubah, kena sesuaikan dengan soalan. Soalan tanya, apa kena soalan dia? Kepentingan. Apa pentingnya? Salah, tu macam mana nak bentang ni? 10 minit, cepat. Sekejap lagi. Baik kamu. Farid, finish already. Okay. Mana tengok dulu. Nak pen merah. Jalan tak buat pen merah.
Okey, cepat. Guna ni, marker. Sebelum kita akhiri, kita nak tengok soalan kebat. Anak-anak sambil-sambil tu teruskan dengan nota writing. Okey, Alif kau cepat. Fikah. Tulis dulu. Tulis. Soalan tak ya? Jawapan saja. Fikah. Ni ya. Teacher minta Ana. Kena nampak dah. Om belakang boleh tak? Sekejap lagi kita tengok. Yang mana fakta, yang mana huraian. Dapat tak? Sambung ayat penanda wacana lah. Tidak, sambung untuk huraian dia. Kata hubung? Kata hubung. Apa dia? Tak boost. Kamu bagi fakta kerana apa tak? Tingginya tak gigi lah. Okey, saya dah betulkan. Sekejap lagi. Siapa nak bagi penjelasan? Adik. Mana fakta? Yang mana huraian? Ada tak contoh? Ada tak inference? Dapat berapa markah? Hari ni kita bagi cikgu adik. Kreatif rupanya depan ni. Kenara. Tak lena. Bagus. Alhamdulillah. Apa dia? Ada, nampak? Yang ramai. Baris depan ada, baris belakang ada.
Mak tengok anak aku lena rupanya. Kesian kat cikgu dia. Lalah kali out je. Tekun. Ya. Demokratik itu kalau kata anak Melayu, demokrasi berdasarkan pilihan rakyat. Contoh kalau pemerintahan secara demokrasi di negara kita sekarang melalui apa? Pandai. Kamu nak pilih pemimpin melalui pilihan raya. Hak kamu sebagai rakyat. Kenapa? Boleh? Tu je. Tak ada dah. Arrow tak ada. On the way. Okay. Tak padam dah. Boleh tak? Kita tengok kerja orang lelaki, kita tengok kerja orang perempuan. Mana lagi segak? Baru korang teacher tak sihat. So ambil masa. Nanti dah sihat ni teacher speak. Nak tenangkan tu. Saya kena baca dulu ke? Saya kena habaq okey. Abang lah. Atau habaq. Sebab kalau teacher pay, dah lah tu tinggi. Aku jangan jinjat. Kan? Baca, okey, antara kepentingan tu kehendak soalan. Apa fakta dia? Apa huraian dia? Bila jumpa perkataan misalnya tu, itu misalnya seperti. Misalnya seperti. Ayat apa tu Farid? Misalnya seperti tu contohlah. Misalnya mewujudkan Had teacher potong tu ditulis tu. Saya guna otak tu. Gunalah sebagai panduan. Alah, pen siapa? Lagi hilang. Hampa jangan tanya tau, otak Pak Isa. Teacher tak sihat nanti. Bagi teacher sihat, teacher pulun. Aman, tak lena lah pula. Farid pada you juga. Peringatan. Ya. Good. Yes, I'm coming. Yes, what can I do for you? Bohong. Kali ni kami ambil pen hampa. Okey, ini dia fakta. Okey. Bila harmoni, kenapa perlu harmoni? Apa pentingnya semangat wajah? Semangat wajah pentingnya dapat kekalkan keharmonian. Okey. Why perlu harmoni dalam masyarakat? Bila harmoni, negara jadi apa? Yes. Lebih tepat mewujudkan keamanan dalam negara. Bila contohnya takkan berulang berapa belas Mei peristiwa? Berapa belas? Ya Allah, sedihnya. Cuba tengok bab 6, tingkatan 5. Bukan komunis sayang, tragedi hubungan antara kaum tu. Antara kaum mana dengan kaum mana? Berapa belas Mei?
salah. Berapa? Ha, bab 6. Lebih 6 je. 19. 13 Mei bila? Hari ni lah kan? Ha. Hari ni 14 is tomorrow. 14 is awak jam tomorrow. aku dapat belas. Dia duduk negara mana ni? Habis Yuzuddin. Kita nak habiskan dengan soalan kebat. Okey. Okay, thank you Izzuddin. Alright. Ahli kumpulan Farid, nak bagi penjelasan kepada kawan-kawan. Okay, anak-anak yang lain cuba tengok cara nak jawab soalan kebat macam mana. Okay, pusing balik ke depan. Okey adik. Okay, Adim akan terangkan pada kawan-kawan yang lain macam mana nak jawab soalan kebat nak bagi dapat markah maksimum 8 markah. Guna pen merah adik. Hari ni saya nak beritahu kawan-kawan nak dapatkan markah dekat dalam soalan cepat. Pertama kali kalau kau nak buat soalan cepat, kena tahu faktor, huraian, contoh dan juga kesan. Bukan kesan, inference. Okey. Jadi kalau nak buat soalan cepat ni, pertama kali kena ada 5 faktor lah. Kalau dekat sini bagi contoh dia punya faktor dia Kat tangan. Tak lekat. Okey. Kuat sikit. Okay, untuk mula-mula antara kepentingan urusan takbiran. Yang saya tanda ni adalah dia punya faktor 1. Bila dah ada faktor, apa kena uraikan dia punya faktor tu. Dekat sini dah dapatlah 1 markah. Lepas tu hari ni kerana Okey, adik teruskan je tanda. Mana huraian 1, sekali saya betulkan. Minta pen biru. Sebab guna hitam, merah. I love you. Okey.
K tu apa? Ya. K tu apa? Oh, okay. Alright. Okay. Dah ke? Hmm. Alright. Okay. Thank you adik. Kan nak tengok kat depan ni. Bermula daripada perkataan antara kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Ini kita panggil apa? Ya, kehendak soalan. Lepas tu barulah nak bagi fakta. Okey. Mengelakkan campur tangan. Bau huraian. Okey. Misalnya, bila nak jumpa perkataan misalnya, itu ialah contoh. Okey. Right. Ni baru kesan ataupun inference. Okey. Jamin kemakmuran ekonomi. Fakta yang kedua. Dapat? Kemudian, kenapa cara yang macam mana nak jamin kemakmuran ekonomi? Majukan, tingkatkan taraf hidup rakyat. Memajukan dan meningkatkan. Guna satu sahaja kata kerja. Okey. Contohnya. Dapat? Okey, kira berapa, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 8. Maksimum. Okey? Okey, tahniah kepada kumpulan Farid dan adik dan yang lain. Okey, habis untuk hari ini. Kita akan sambung kelas yang akan datang. 5.2. Tajuk apa? Faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, anak-anak habiskan peta IT, nanti submit dekat saya. Termasuk buat pembetulan. Nanti soalan, saya akan bagi soalan yang berbeza pada setiap kumpulan. Okay? Okay anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum.